Apa kata kalau saya beli ubat dan beli makanan dan saya pergi melawat Faez. Saya melegakan perut dia, dan kalau dia tak sihat, Cool Fever untuk membantu dia melegakan panas badan. 10 minit dari tadi kau aku bagi masker ni supaya kau cepat sembuh dan kau tak sakit lagi. Wow. Hati I mula berbunga bila tengok you I bahagia. Senyum manis cantik jelita macam bidadari dunia. Hati I mula berbunga. Okay guys, sekarang ni saya dah sampai dekat rumah si Faeka Balkis. Kita call si Faeka Balkis kejap. Suruh dia turun. Assalamualaikum. Kenet. Dah sampai dah ni, turun lah. Aku tunggu di lobi ni, bawah ni, yang ada dekat dengan apa? Bawah ni. Kenapa kau nak pergi dekat stesen minyak bas sana? Stesen minyak bas? Stesen bas pula, itu baik tempat orang tunggu bas berhenti tu. Bawah tu? Tengok. Oh, kau kat situ ke? Enggak, kau tunggu di situ. Kalau kita berhenti di situ orang lalu-lalang. Okey. Okey, Pak. Kau pergi situ, sekali lagi aku turun. Janganlah sekejap lagi, sekarang lah turun. Aku tunggu duduknya, takkan mau free-nya depanmu. Okey. Bukan main lama lagi aku bagi masa tadi. Okey. Okey lah, aku tunggu di sana lah. Okey. Geramnya aku. Nampak ni aku jadi super saya ni. Aku marah. Aku ingatkan kena tunggu kat sini. Tak apalah. Dia suruh tunggu kat tempat lain. Saya pun tak tahu dekat mana yang tempat Faez bagi tahu tu. Kita carilah stesen bas, tempat parking stesen bas kat mana. Okay guys, si Kenet tu dia dah sampai guys. Right, itulah si Kenet ni. Apa merepek ni? Woi! Ini Faez ke ni? Diamlah kau. Hai guys. Takutnya muka Faez. Cuba kalau kau macam ni je, tak payah pakai makeup. Kenapa? Pergi ni. Nak mau pucat. Pucat Weh, kau dudukkan makanan kau. Oh, makanan ke ni? Ni aku belikan untuk kau ubat, makanan, makanlah. Makan. Aku risau dengan obat yang kau beli ni, Man. Elok je aku beli untuk kau. Kau tak tahu pun aku sakit apa, kau beli aku obat. Kau nakis-nakis je kau. Ni resit. Kau simpanlah buat kenangan kau. Kamu bayar balik. Kesipu otak lo. Kamu salah orang. Kamu neko-neko menipu salah. First kali aku beli untuk kau Cool Fever. Saya pakai. Kau pakai terus. Mau dipakaikan. Oh, dipakaikan ni. Bukakan. Aku ada mic baru. Bukan mic aku lah. Jadi? Aku pinjam. Kau macam pencuri budak ni, aku tengok hari ni. Okey. So, tampal sekarang kat dahi kau. Apa tampal macam tu? Kau ni macam kau fikir aku budak kau pakai Cool Fever. Maksudnya aku kan demam. Iyalah, aku tak tahu. Kau tak nak bagi tahu kau sakit apa. Okey, ni first Ni buat first. And then yang ini untuk kau lah. Sebab kau kata kau sakit perut semalam, so aku belikan Ino untuk kau. Berak tu. Ini Ino. Satu lagi ni untuk obat orang tua je kau belikan kau, di dasar orang tua. Bukanlah, ni kau ubat orang tua. Ni ubat sakit perut. Ni ubat sakit perut. Mana kau tahu sakit perut? Yelah. Mesti kau tanya kat farmasi tu kan? Aku tanyalah. Aku tanya. Apa kau cakap? Aku tanya, ubat sakit perut ada tak? Tapi aku tak. Pasal kau ambil je lah yang ni. Kau main ambil je lah yang ni. Halia lagi. Macam mana cara makannya ni? Okey, kau ajar aku sekarang. Okey, cara makan dia senang je. Kau bancuh dengan air dan kau minum. Yang ni kau telan je. Telan? Yang ni aku tak. Aku lebih prefer yang ini. Sebab ini main telan. Kalau yang main apa nama? Minumnya aku tak boleh, menang aku termuntah nanti. Sakit perut membantu penghadaman, kembung perut, muntah dan cerit ringan. Boleh lah ringan. Aku suruh cerit ringan. Okey, tu ubat kau salt. Terima kasih Man. Oman. Okey, yang ni aku ambil sebab nanti kalau aku sakit, aku pun dah tak sakit dah ni. Aku bagi satu je. Macam jangkit. Sebab aku nak demam pun. Makanan aku nak panas. Habis tu
Ponteng ni. Takkanlah tu nurse tu saja-saja mau bagi aku MC kan. Takkanlah doktor tu sengaja mau bagi aku MC. Dia doktor tak akan sengaja bagi kita MC tanpa sebab lah. Ni makanan untuk kau. Apa ni? Wafer. Coklat? Wow, Aiman tahulah saya suka coklat. Bukan tu saja. Bukan wafer. Apa? Ubat yang paling sihat untuk kau. Wow, es krim. Selalu cinta kau dengan sapu rasa. Emang bestnya ada Aiman ni. Terpelihara lah aku. Bismillahirrahmanirrahim. Agak cair sikit kan. Dia Dah lama tunggu kau. Kami lama lagi nak tunggu kau je. Es krim ni dia enaknya. Tak enak. Kenapa ni? Mungkin guys saya rasa semakan tadi dah. Tak, tu aiskrim. Tak ada campur apa-apa? Tak ada campur apa-apa. Sumpah. Ini sebelah kau, Man. Selalu cinta kau dengan sapu rasa. Aku sakit ni baru tengok cancer ni. Tapi bila aku sembuh, aku normal, aku tengok biasa-biasa aja. Bila aku sakit hari ni, mungkin nak jumpa kau satu hari. Jadi macam rindu kan lah. Kau ni janganlah macam tu. Tapi Sebab apa? konten kali ni macam tak seberapa tapi Sebab aku lah, Man. Aku appreciate lah sebab apa? Kau punya effort tu buat konten tu. tapi memang betul kau tak sihat pun. Sebenarnya aku nak buat konten ni esok sebab aku tahu kau MC satu hari je. Ni konten Aiman ni sebenarnya guys. Konten nak memasak. Tapi disebabkan si Kenet ni tak sihat. Ya, so, sepatutnya lari konten. Faiz dengan Aiman hari ni masak. Cuma Faiz cakap tak payahlah masak. Nanti tak best lah, aku kurang hyper. Aku nak suka konten biasa-biasa kalau aku tak hyper. Jelek lah nanti kontennya. Dia alah, apa kata kau begini-begini. Tapi terkejut kan tiba-tiba datang buatkan obat. Tiba-tiba minta alamat rumah. Faiz minta alamat. Aku fikir apa, dia mau naik pergi rumah ke? Aku terkejut. Bukan, takkanlah aku nak naik pergi rumah kau buat apa gila. Tiba-tiba kau minta alamat. Tiba-tiba Faiz aku dengan baru dia nak bagi tahu pun dia buat hantar apa. Tiba-tiba dia kata, "Weh, Aiman mau buat apa nak ni?" Aku pun ready lah bagi ketat bajuku, pasang zip apa. Takut Aiman buat tu kan, bukan. Oh, kau ingat aku nak naik. Ingat senang nak naik kau punya ni. Aku parking situ pun dah kena halau tadi. Nah, sebab tu aku suruh kau parking sini. Situ tak boleh lama. Tapi itulah Sifat tak apalah. Sebab aku cari tadi kau kat office. Aku cakap, mana Sifat ni? Tahu-tahu dia tak sihat. Sebab semalam nak shoot konten dengan dia, tahu-tahu dia lari. Dia lari bukan sebab dia ni, sebab dia tak sihat. Aku pergi klinik. Dia pergi klinik Aku terus. keluar dari klinik. Ni tiba-tiba menghon aku. Apalagi yang dalam moodku tak bagus di situ. Mood memang dah sihat tapi hon-hon lagi aku. Waktu piak kayak bilang. tapi guys, Aiman caring. Lepas yang dia tem dia hon Pak tu, Pak naik Grab, tiba-tiba dia call. Pak kau okay tak tu? Dia ada masalah cerita. Wah, caring Aiman. Kak Aiman dah jatuh cinta dengan Pak Membuat saja tu dalam kenyamanan, rasa bahagia dalam Mana ada, tak ada makna yang aku nak jatuh cinta dengan kau. Yakin. Aku kena ambil berat pasal partnership aku, partner Ya aku. kan? Kalau aku tak ada partnership nanti, kalau aku tak ada kau, macam mana aku nak buat konten dengan kau? Macam mana aku nak keluar dengan kau? Macam mana aku nak sweet-sweet dengan kau? Sweet-sweet tu cara bercinta. Kau ni janganlah begitu. Aku ni Belakang kamera tak apalah. Aku ni cepat catch feeling. Macam mana kalau aku catch feeling sama Tak kau? apa, kau kan kau mudah catch feeling. Kau mudah catch feeling dan kau mudah melepaskan kan? Dan aku, ya, Faiz senang ya, Faiz senang catch feeling tapi senang melepaskan orang. Faham. So tak ada masalah. Tadi apa yang Aiman ada rapat-rapat dengan perempuan kah masa di office? Tak ada. Betul? Nisa je lah nak ngorak-ngorak tapi tak. Aiman tak layan pun. Amboi, mentang-mentang lah Nisa tu ambassador bawa skincare. Aku ni setakat minyak kayu putih je. Okey apa? Minyak kayu putih aku ambassador scientific. Apa? Tapi tadi lah waktu ni, waktu dekat Dipas tadi ada orang mengorak Aiman. Dia buat apa? Tapi Aiman cakap dengan dia, Aiman cakap dengan perempuan tu, cakap tak boleh. Saya ni Faik punya je. Wow, kau. Ni kalau aku tengok muka kau ni kan, kalau korang pernah perasan muka Faik ni pakai ni nanti korang crop kan? Korang letak muka sebelah ni. Macam muka kartun apa ni muka kau ni? Tak ingatlah kartun apa. Kenapa muka aku begini, Man? Mana aku tahu kau?
Muka tak sihat. Memanglah muka macam ni kan, nak muka macam mana? Tapi betul, tadi ada orang Aiman dekat Dipas. Siapa Aiman kata, hati ni untuk Fair je. Kalau awak nak dengan saya, awak kena masuk AI team, partnership dengan saya dulu. Astagfirullahalazim Aiman. Hatimu ada aku Syak. Jadi tak ada Tuhan. Ada Tuhan lah. Macam mana pun Faik tetap percaya Aiman. Aiman pergi mana ke Faik tetap percaya Aiman. Tak, Faik tahu Aiman jenis yang pernah jaga hati, jaga perasaan. Betul. Siapa Nur tu? Like you post? Siapa tu? Tak ngerti. Itu lah supporter Fans. kau. Supporter. Fans boleh, jangan lebih-lebih sudah. Tak ada. Kau tahu Lebih-lebih dengan kau je. Lebih-lebih dengan kau je. Ya kah? So Aiman di office lah, di office. Di office Aku lah. di office lah. Takut aku ada AI makan kawan. Tak pun Apa benda tu? AI adalah maut. Tak pun kawan AI adalah maut. Apa benda ni? Mana faedah ada dalam kacau-kacau Aiman dalam office? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Kalau ada esok Faik serang juga. Macam kau tahulah. Kalau nak Faik call ni siapa? Faik call. Tak ada. Kau nak call siapa? Call orang yang kacau Aiman di Siapa office. kacau aku? Nisa kan ada? Tak ada. Mau call Nisa ni. Kau tahu kan kalau Nisa kacau aku ke siapa-siapa kacau aku ke, aku still dengan pendirian aku. Dengan Faik. Wah, lelaki macam ni lah idaman kalu. Jangan jadi lelaki murah, okey? Kau tu jangan jadi lelaki. Lelaki pula. Jangan aku sakit perut. Okey, sakit perut. Ini kau sakit perut kan? Ini kau rendam di air. Ini kau rendam di air. Ini ambil kau rendam di air. Ini ada juga dry blood tapi ini kalau kau boleh telan. Nah, ini kau boleh telan. Ini boleh telan. Ini rendam di air, ini Bagi telan. dua lah, bagi dua lah. Bagi dua. Ada gunting kah? Aiskrim kau tu habiskan. Ini no, aiskrim apa ni? Enak. Mungkin lah. Saya rasa sebabkan tadi lah perempuan tadi tu nak ngorak Aiman. Sebab tu dia jadi tak sedap. Mungkin lah. Okay, Aiman ambil ni. Ni lemah betul memotong ni. Okay. Nah, Aiman sakit perut, Faik pun sakit perut. So makan Kita makan takut kita masuk office dua-dua mati jagon gara-gara tu. So man, terima Faik mau ucap terima kasih ya. Okay, sama-sama Faik. Sebab belikan Faik ni supaya bagi surprise untuk Faik bagi. Tak adalah surprise pun. Surprise lah. Surprise ya? Ya, surprise. Belum pernah lagi pernah Faik buat begini. Faik sakit tempatnya dengan Syamil, Oman. Mana pernah dorang hantarkan Faik obat. Aiman yang paling effort datang hantarkan obat. Yang lain tidak ada. Ya ke? Ya je kau. Faik happy dapat Aiman. Sekarang baru mata Faik terbuka yang Aiman adalah lelaki yang tepat untuk Faik berjuang. Jatuh dalam kenyamanan, rasa bahagia dalam kepelukan, genggam sapu tangan. Jumpa esok Faik. Boleh juga. Semoga Faik cepat sembuh. Jangan sakit selalu. Okay. Sebab kalau Faik sakit nanti macam mana Aiman nak buat konten? Oh, mempergunakan aku untuk konten je lah. Mana ada? Jadi bukan sakit sebab risau. Risau. Satu risau. Ah. Satu lagi orang suka tengok Mana sama-sama. Sekarang ni Alhamdulillah Mana tak stop lagi aku tengok. Mesti ada siapa tahu. Walaupun sebenarnya Aiman ni lembab. Mana Jenny? Disebabkan chicken net ni dia tu. Kau ni memang jahanam bah. Itulah. Jenny kau letak di belakang. Yelah. Kau tengok ke kepanasan budak tu. Kau letak di belakang kau Dia tak ada kasih aircon. kura-kura. Kau tak kasih jadi aircon pun di sini. Kau memang bah Aiman. Ambil. Aku sudah kenal si Jenny John siapa? Kan? Ini Jan. Ini Jenny. Tapi ini Jenny lah. Jenny. Tak apa, nanti nanti Aiman belikan untuk hadiah untuk Faik. Tak payah Aiman Aiman. belikan. Terlalu banyak dah Aiman belikan. Kalau mau belikan alang-alang emas ke gelangnya. Tak mau kan. Banyak duit aku nak pakai untuk kau. Kau siapa sial? Rasa banyak kali dompet ada buat tak jauh. Kau fikir kau siapa? Kau fikir aku betul sama kau? Kau? Boy, kau lah tu tergila-gila dengan aku. Aku dah datang satu kali di office pun sanggup datang ke sini jumpa. Boy. Kau jangan. Jumpa kau dapat income ah. Kau jangan ya. Ada sejarah tu dulu. Orang tak suka aku lama-lama itu disuka. Ada sejarah orang. Sejarah siapa? Cuba kita. Aku dah akan beritahu siapa. Dia jijik dan aku dah suka. Tak suka. Kau jangan. Benci-benci lama-lama tak suka. Siapa engkau? Aku punya Engkau ah. aku punya tarikan ni lain.
Tak nak kacau kau lama-lama, kau pun tak sihat Ya, kan, Pak? rimas tu kau punya tambah net perece otak aku. Aku ni baru tenangkan otak. Doktor suruh aku menyendiri dulu, kasih tenang hati dan pikiran. Lepas kau datang lah nama menyerabutkan otak aku. Bukan aku serabutkan kau, aku happy kan kau. bikin pedas kepala ni. Aku dah demam di balik kopi. Sejuk, sejuk. Anjing tak di hati lah sebabnya, tak di hati, tak di dada. Lepas tambah panas dengan perangaimu. Diamlah. Mana ada aku nak happy kan kau daripada kau duduk rumah tengah sakit-sakit tu bersulai seorang-seorang macam orang gila. Baik kau layan dengan aku ni lah. Happy sikit perangai kau. Ada suka-suka, ada gembira, ada sedih, ada marah. Kau Video- tampal balik kat dahi kau. Video call kan boleh. Tak nak, tak suka video call. Aku lebih suka jumpa depan-depan. Aiman, terima kasih sebab belikan aku ini. Berasa menyusahkan pula. Walaupun aku tahu aku memang kau susahkan orang, tapi kau selalu susahkan kau. Sebab tempoh sementara pun kau susahkan aku berapa hari? 3 minggu kau susahkan aku. Alhamdulillah lah, sekarang datang masanya sudah aku kikis kau, aku susahkan kau. Masanya sudah kau merasai apa yang Syami rasa. Sebab Syami luar ya aku susahkan teruk. Lagipun kau ni pun badanmu lebih kurang Syami juga. Angin aku susahkan. Haha. Okay, nggak langsung susahkan dia. So, terima kasih guys sebab support Aiman dengan Fae. Untuk apa sakit apa kan Fae, rasanya tak perlu kau tak tahu. Tapi alhamdulillah Fae okey juga. Fae Alhamdulillah dia dah okey, besok dah boleh masuk kerja dah. Dia nak teruk je. Oh, tapi adalah kan semua benda kita perlu share dengan orang. Betul. Kadang-kadang ada perlu Dia share dengan Aiman je. Ya, sekejap lagi kami akan cerita lah apa sakit Fae ni. Okey. Dengan Aiman meminta maaf. Minta maaf sebab apa? Waktu kita ada terkasar-kasar dengan orang. Oh. Nah, kita ni betul apa gurauan yang kami Aiman dengan Fae cakap Kita cakap tu tu semua biasa sudah. Kan orang berdua kawan. sama biasa. Kan kawan. Kalau kawan tak terasa. Yes, betul. Kalau So, kamu kalau aku- anggap di luar tu macam keterlaluan, nah itu suka kamu lah, kita tak dapat. Kan. Tapi minta maaf lah kalau Panas Aiman ke apa? ada salah kata dengan korang semua kat dalam konten ni daripada awal tadi sampai akhir ataupun Fae terlanjur kata. Minta maaf sangat-sangat. Okay, kita orang minta maaf. So korang sampai sini je konten Aiman kali ni. Semoga Fae cepat sembuh. Okay, yang mana dah tengok konten Aiman sampai habis, Amin. korang jangan lupa like, share. Korang jangan Share! lupa, bukan share. Korang jangan lupa like, share, subscribe konten Aiman. Okay, jam makan dengan roti. Dicampur Kita dengan jumpa- teh. Bukan. Enggak. Jam makan dengan roti. Kita jumpa di next konten Aiman nanti. Ya. Mana ni bos? Mantap kali.